Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga detik yang patuh pada waktunya, guru-guru serta rakan seperjuangan sekalian. Pak Meon berduka lara, hidup susah penuh derita. Datang saya, penglipur lara, ingin berkongsi sebuah cerita. Kisah penyapu usang, dompet kulit menjadi tajuk cerita saya pada pagi ini. Di sebuah warung kecil di tepi jalan pada waktu pagi yang tenang. Terdengar bunyi penyapu lidi Pak Meon menyentuh daun kering di tanah. Pak Meon memulakan harinya dengan menyapu di daun kering. Walaupun usianya sudah menjangkau 60 tahun, langkahnya tetap teguh. Baginya, setiap sampah yang dipungut adalah ibadah. Alhamdulillah, cuaca cerah hari ini. Rezeki burung-burung cari makan pun senang. Kata Pak Meon sendirian. Tiba-tiba, sebuah kereta mewah berhenti mengecut di hadapan warung. Adli keluar dengan tergesa-gesa sambil bercakap di telefon dengan nada marah. Tolonglah, saya dah kata fail tu ada atas meja. Cari sampai dapat. Saya ada mesyuarat penting petang ni. Adli masuk ke warung, memesan kopi untuk dibawa pergi dan terus memecut keluar. Tanpa dia sedari, dompet kulitnya terjatuh dari poket kotnya, tepat di atas timbunan daun kering Pak Meon. Pak Meon mendekati timbunan daun dan terpandang dompet tersebut. Dia membongkok dan mengambilnya. Dompet siapa pula ni? Oh, budak-budak tadi agaknya, kata Pak Meon. Pak Meon membuka sedikit dompet itu untuk mencari pengenalan diri. Matanya terbeliak melihat kepingan wang kertas RM100 yang tebal dan beberapa kad kredit emas. Di tangan Pak Meon ada sejumlah wang yang mungkin bersamaan dengan setahun gajinya sebagai pembersih jalan. Isterinya di rumah sedang sakit lutut. Bumbung dapurnya pula sudah lama bocor. Ambil sajalah Meon, orang kaya tu takkan perasan. Ini rezeki terpijak untuk kau baiki rumah. Syaitan berbisik jahat. Astaghfirullahalazim, ini bukan hak aku. Biar miskin harta, jangan miskin jiwa. Sambil menggelengkan kepala dan beristighfar. 2 jam telah berlalu, Adli kembali ke kawasan tersebut dengan wajah pucat lesi. Dia mencari-cari di atas jalan raya dengan cemas. Mana pula hilangnya? Semua kad dan duit projek ada dalam tu. Habislah aku. Keluh Adli dengan nada resah. Pak Meon mendekati Adli dengan tenang, lalu bertanya, cari ini ke anak muda? Sambil Pak Meon menghulurkan dompet itu, Adli merampasnya dengan kasar. Lalu, ia terus memeriksa isi dalamnya. Lengkap. Tak luap pun. Pakcik tak ambil apa-apa ke? Tanya Adli kepada Pak Meon dengan nada curiga. Pak Meon tersenyum nipis. Pakcik tak ambil apa-apa pun. Cuma
Ambil satu perkara saja dari dompet tu, nak. Adli terkejut dan berkata, "Hah? Ambil apa? Pakcik kata tadi tak ambil." Pakcik cuma ambil peluang. Peluang untuk membuktikan kepada diri sendiri yang hati pakcik belum mati untuk makan duit haram. Adli terdiam. Dia melihat wajah Pak Mek-on yang ikhlas. Lalu melihat ke arah penyapu lidi dan baju Pak Mek-on yang lecun dengan peluh. Dengan nada lembut bercampur kesal, Adli berkata, "Maafkan saya, pakcik. Saya terlalu sombong. Saya sangka semua orang boleh dibeli dengan duit." Duit boleh beli tilam yang empuk. Tetapi tidak boleh beli tidur yang lena, nak. Pulanglah. Simpan dompet ni elok-elok, kata Pak Mek-on kepada Adli. Adli cuba memberikan sebahagian wang sebagai ganjaran. Namun, Pak Mek-on menolak dengan sopan. Sebagai tanda membalas budi Pak Mek-on, Adli berjanji akan menghantar tukang untuk membaiki bumbung rumah Pak Mek-on secara percuma sebagai tanda terima kasih. Pengajaran daripada kisah ini ialah kejujuran adalah perhiasan yang paling mahal bagi seorang manusia. Ia tidak memerlukan jawatan yang tinggi atau harta yang melimpah. Cukup sekadar hati yang takut kepada Tuhan. Kerana pada akhirnya bukan berapa banyak yang kita dapat yang dikira, tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Sekian, terima kasih.